sejahtera tuan-tuan puan, kalau tiba-tiba ada anak kecil ke, dewasa ke, terjatuh dan sebagainya, luka bengkak, dahi bengkak, benjol besar, tangan bengkak, benjol besar, kaki benjol besar, tuan-tuan puan, kita gunakan beberapa bahan ni untuk menghentikan kawasan tu daripada bengkak lebih teruk, lebih besar. Okay, so antaranya adalah ais. Ais kita lapik dengan kain yang nipis, letak di kawasan bengkak 15 hingga 20 minit. 15 hingga 20 minit saja, jangan lama sangat sebab terlalu lama kita punya tisu boleh rosak, terbakar, cedera dan sebagainya lah. Okay, kemudian lapik satu kain supaya dia tak terlalu sejuk. Okay, yang kedua boleh guna bandage. Okay, tuan-tuan, bandage ni ikat macam biasa, tak perlu basahkan, tak perlu ketatkan, ikat macam biasa. Dengan adanya bandage, ikat kat kawasan yang bengkak tadi, benjol tadi, kita harap benjol tadi takkan bengkak lebih teruk dan dia lama-lama akan berhenti. Setakat tu je saiz bengkak. Okey, terima kasih kerana menonton.